harga emas melonjak 4 kali ganda. Dalam tempoh hanya 1 dekad, harga emas telah meningkat daripada sekitar 1,000 Amerika Shilling seaunce kepada lebih 4,800 Amerika Shilling setakat minggu ini. Pada tahun 2025 sahaja, emas melonjak hampir 70%, walaupun kadar faedah agak tinggi. Kadar yang tinggi biasanya mendorong pelabur menjauhi emas yang tidak memberikan pulangan faedah. Ini merupakan isyarat amaran besar bahawa sesuatu telah rosak jauh dalam sistem kewangan semasa. Namun, golongan kewangan dan politik arus perdana seolah-olah berpura-pura bahawa tiada apa yang berlaku. Harga dijangka meningkat menghampiri 5,000 Amerika Shilling seaunce menjelang suku keempat 2026 dengan kemungkinan mencecah 6,000 Amerika Shilling dalam jangka lebih panjang, tulis JP Morgan pada akhir Disember dalam nota penyelidikan hujung tahun yang menggunakan bahasa standard dan istilah penganalisis sehingga memperkecilkan fenomena luar biasa yang sebenarnya sedang berlaku. Kita pun belum melepasi bulan Januari sepenuhnya dan harga emas sudah pun melangkaui kebanyakan unjuran kenaikan setahun penuh JP Morgan. Terdapat banyak faktor yang meresahkan pelabur ketika ini, pasaran bond Jepun yang tidak stabil, latar geopolitik yang tegang, serta perasaan umum bahawa benang-benang yang menyatukan dunia semakin terurai dengan pantas. Kini, apa yang dikenali sebagai dagangan penyusutan nilai, berkecayaan bahawa hutang dan defisit yang berlebihan sedang menghakis nilai mata wang fiat semakin menjadi tajuk utama. Aspek yang sering dipandang remeh ini sebenarnya hampir kepada kebenaran. Harga emas tidak mungkin meningkat 4 kali ganda dalam tempoh 1 dekad dan lebih 2 kali ganda dalam hanya 2 tahun semata-mata kerana sentimen.